Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ni berada di depan, betul-betul berada di depan Menara Taipei 101 kita nampak tu, ketinggian dia. Okay, ni berdua sampailah ke atas 101 meter. Oh, kalau tak silap menurut pembacaan saya, Menara Taipei 101 ni dia pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia dari tahun 2006 tak silap hinggalah tahun 2010. Lepas tu sejak terbinanya Burj Al Dubai, dia jadi menara kedua lah, kedua tertinggi ataupun ketiga tak tahu, tak silap. Okay, kita tengok ketinggian dia betul-betul tinggi lah. Tinggi, lebih tinggi beberapa meter daripada Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia. Okey. Tengok, okey, Taipei 101, kebanggaan negara Taiwan. Okey, berhadapan dengan menara ni dia ada bangunan-bangunan lama lah di sekitar karangan Taipei 101. Wih, bendera berkibar dengan laju. Okey. Okey, ni sekitar kawasan dia. Okey, tengok. Okey. Ada pembinaan apa tak tahu. Okey. Hari ni hari Christmas. Ramai orang cuti kot. So jalan tak sesak sangat. Okey. Sekian saya melaporkan dari Taipei 101. Assalamualaikum. Jom.